Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Saudagar Property Channel. So hari ini bersama saya Nabil Osman di tour rumah yang seterusnya. Hari ini saya berada di Anggun Kirana, Setia Alam, Shah Alam, Selangor. So di belakang saya ada 3-story Superlink. Rumah 3 tingkat ini berkeluasan lebih kurang dalam 28 kali 90 dan build up lebih kurang dalam 4,000. Dibina oleh developer PKNS yang sangat terkenal pada tahun 2017 dan mempunyai 50 unit sahaja, kawalan berpagar. Dan inilah dia Anggun Kirana Setia Alam. Rolling. Setia Alam adalah kawasan yang berbangun pesat. Banyak tempat-tempat yang menarik jika duduk di Setia Alam ini. Mempunyai kemudahan asas seperti highway NKVE, sekolah-sekolah yang cukup lengkap seperti swasta dan kerajaan, SK Setia Alam, SMK Setia Alam, dan kita ada sekolah swasta seperti Tenby School, dan ini adalah kawasan yang sangat sesuai untuk anda bina keluarga. Kita mulakan dengan unit Anggun Kirana 3-story ini di kawasan Kaposnya. Okey, jom mari. Kita mulakan dengan pagar. Pagar dah auto gate, siap sedia untuk anda semua. Dan di bahagian kapos, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, boleh memuatkan 2 buah kereta. Dah fully tile, okey. Memang sangat cantik. Dilengkapi juga rumah ini dengan CCTV. Dan kita juga ada solar yang tuan rumah ini bina dan berkos lebih kurang dalam RM30,000 yang pastinya boleh menjimatkan penggunaan elektrik anda setiap bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tengok dekat bahagian kapos, muat 2 buah kereta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk ke dalam. Tak sabar rasanya saya nak tunjuk. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk dan Datin, selamat datang ke Anggun Kirana Setia Alam. Mari masuk di level ground floor. Sangat indah rumahnya, dah fully renovated, owner nak jual fully furnished. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan hampir akan dapat semua keseluruhan barang di rumah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di entrance dia, okey. Jika tuan-tuan ada tetamu, dia boleh duduk dekat sini, nampak tak? Dah ada wainscoting dan sebagainya. So memang sangat eksklusif. Dan dah ada laminate flooring, SPC atau laminate flooring ni memang sangat elegan dan mewah. Owner ini menggunakan konsep mix and match, ya. Kalau tuan-tuan boleh tengok, dia punya design adalah modern konsep. Tuan-tuan boleh tengok TV kabinet yang dah tersergam indah ini bakal menjadi milik anda juga. Sudah pastinya owner tidak akan ambil benda-benda ini. So memang cantik. Memang ada gaya yang sangat eksklusif. Jika tuan-tuan dan puan-puan tengok, ini dah plaster ceiling dan kita ada built-in aircon dan rumah ini ada courtyard yang boleh nampak sky view. Nanti kita akan tunjuk. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling menarik, kita boleh tengok lampu chandelier yang sangat cantik ini yang boleh nampak di setiap level jika tuan-tuan naik ke atas nanti. Tidak lupa juga, rumah ini menggunakan safety door yang ada password tersendiri. Ini memudahkan anda untuk masuk dan keluar rumah. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada mempunyai penyakit pelupa macam saya, selalu kunci tertinggal ke apa, ini adalah sangat sesuai untuk anda yang owner dah bina untuk masuk ke rumah ini. Okey, jom kita pergi ke bahagian courtyard. Jom, let's go. Anggun Kirana ini disiapkan pada tahun 2017 dan mempunyai 50 unit. Penuh eksklusif, dan jika tuan-tuan beli rumah ini, maintenance-nya lebih kurang dalam RM300. Dan jangan kita lupa, rumah ini mempunyai lift. Jom tuan-tuan dan puan-puan, lift untuk anda. Tuan-tuan boleh naik ke atas dengan menggunakan lift sahaja. Sangat special dan sangat eksklusif
nak buat naik barang tidak perlu melalui tangga. Tidak perlu berpenat-penat. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini juga mempunyai courtyardnya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh rasakan apa yang saya rasa, keindahan dalam rumah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memberi sedikit idea. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan courtyard ini buat kolam ikan dan relax dekat sini. Biasa saya lihat rumah-rumah yang mewah sebegini mempunyai kolam ikan di tengah-tengah ini, dan sambil healing, kita boleh relax selepas balik kerja, atau stres yang berpanjangan itu kita akan reduce apabila anda membeli rumah ini. Jom, let's go, kita ke bahagian dapur dia. Anggun Kirana mempunyai status freehold dan open title. Mestinya jika tuan-tuan dan puan-puan membeli status rumah freehold ini, dia punya harga boleh mencanak naik pada tahun-tahun akan datang. Dan tidak kira tuan-tuan dan puan-puan apa bangsa sekalipun boleh membeli 3-story Anggun Kirana Setia Alam. Dan ini adalah bahagian dining area. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat-sangat teruja apabila masuk ke rumah ini kerana dining area dia sangat eksklusif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok satu lagi chandelier di atas saya. Ini yang saya cakap, pembelian yang paling berbaloi di abad ini. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau berkenaan kawasan. Sebab Setia Alam ini memang kawasan yang sangat membangun. Mempunyai sekolah-sekolah, bank. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu keluar pergi jauh. Kemudahan semua dah ada dekat sini. Jadi kita pergi kepada bahagian dapur kering dia. Ni ada satu island table yang sesuai kita gunakan untuk hidangkan lauk, supaya kita boleh hidangkan kepada orang yang sedang makan di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, fully tile di belakang saya membuatkan tempat ini akan senang dicuci dan tidak berminyak apabila tuan-tuan masak di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini mempunyai 2 kitchen cabinet. Di sini adalah dapur kering dia. Tuan-tuan boleh tengok kitchen cabinet dah siap lampu. Tuan-tuan boleh meletakkan pinggan mangkuk dan sebagainya, dan ada satu sink di sini untuk basuh tangan dan sebagainya. Okey. Ini boleh letak tuan-tuan punya peti ais dekat sini. Memang sangat special, memang sangat cantik. Tuan-tuan, biasanya Anggun Kirana ini dijual secara basic lebih kurang dalam 1.5 ke 1.6 juta. Tetapi tuan-tuan, beli rumah hari ini dengan saya, rumah ini lebih kurang dalam 1.95 juta sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan dapat semua sekali dengan pakej keindahan rumah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia dapur basah dia. Saya akan tunjuk. So ini ada satu pintu yang menghalang segala bau-bau datang ke sini. Jadi owner rumah ini buat satu pintu supaya kalau kita masak di bahagian dapur basah tidak masuk ke kawasan ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ini adalah bahagian dapur basah dia. Juga mempunyai kitchen cabinet. Okey. Dah cantik, dah ada dapur, dah ada hood. Okay. So tuan-tuan boleh masak-masak dekat sini, dan jangan kita lupa rumah ini mempunyai tanah di belakang lebih kurang dalam 8 kaki. Juga pintu belakangnya mempunyai safety door yang telah dibuat oleh owner. Okay. So ini adalah bahagian belakang dia, lebih kurang dalam 8 kaki saya rasa lebih kurang. So tuan-tuan boleh buat any renovation jika tuan-tuan mahu, sebab rumah ini adalah individu title dan freehold. Jom, let's go. Saya dah tak sabar nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke level 1. Jom. Jika kita lihat dekat bawah ni macam tak ada apa-apa, dining area saja, memang cantik kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Saya nak tunjukkan bilik rahsia. Dekat bawah ni juga terletaknya satu bilik air. Okey. Ada satu bilik air dan 2 bilik air. Okey, dan ini adalah satu bilik tetamu sebenarnya, tapi dibuat ruang solat. Sangat special, sangat privacy, kerana owner tutup supaya powder room ni, okey,
powder room. So sebenarnya ini adalah powder room yang direct boleh nampak daripada luar. Okey. Tapi dia lindung dengan dinding ini dan nampak kemas. Tada! So macam mana? Okey. Jom, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di level 1. Sekarang kita berada di ruang tamu atas lah, bahagian level 1. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sudah siap plaster ceiling, dah ada kipas dan ada juga laminate flooring. Okey, di ruang tamu atas juga tuan-tuan boleh tengok dan lihat siapa yang berada di bawah melalui kawasan ini. Nampak tak chandelier dia? Penuh eksklusif. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan beli rumah ni, saya jamin tuan-tuan akan berpuas hati. Sebab saya dah round rumah ni, saya tak nampak satu pun cacat celah bagi rumah ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di belakang saya ada beranda yang kecil sahaja. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini, lebih kurang dalam 2,5 kaki. Tuan-tuan boleh nampak kawasan bahagian depan rumah ni yang kita panggil facing open. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai lebih daripada 2 kereta, tuan-tuan tidak perlu bergaduh-gaduh parking dengan jiran. Tuan-tuan dan puan-puan, di level 1 ini juga mempunyai 2 bilik dan 2 bilik air. Jom kita tengok. Let's go. Ini adalah kawasan yang di level 1 yang mempunyai 2 bilik. Tapi sebelum tu, suka saya ingatkan, di kawasan ini, tuan-tuan boleh nampak satu chandelier lagi yang di bawahnya terletaknya dining area. Best kan? Sebab apa? Contoh, tuan-tuan ada anak, nak tahu, siapa yang tengah makan tu? Tengok kat sini siapa, kan? Macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bilik yang pertama saya nak tunjuk. Tuan-tuan boleh tengok. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, biliknya saya rasa sangat tenang dan sangat besar. Boleh memuatkan king bed size. King bed size. Rumah ini jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini facing north. Memang sangat ngam untuk siapa-siapa saja yang beli. Boleh tengok bilik dia. Dah buat dah. Okey, dia letakkan queen bed dan ada aircon. Aircon pun owner akan bagi, dan ini ada satu bilik air berserta bilik mandi. Tuan-tuan boleh meletakkan anak-anak di setiap bilik kerana rumah ini mempunyai 6 bilik dan 7 bilik air. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ke bilik seterusnya. Sangat cantik, sangat eksklusif. Inilah dia bilik yang seterusnya. Bilik kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, dia meletakkan single bed, tapi dia letakkan 2 single bed, masih muat dan masih selesa. Mungkin jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai 2 anak perempuan, di sinilah dia terletaknya baby princess tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan ada satu bilik air yang menjanjikan privacy untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan rumah ini juga dilengkapi oleh sistem keselamatan alam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus kontak guard di depan untuk datang ke rumah tuan-tuan dan puan-puan jika mempunyai masalah apa-apa sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, maintenance lift sebanyak RM300, lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan, tuan-tuan hanya bayar RM300 untuk maintenance lift. Untuk maintenance rumah, tuan-tuan bayar sebulan RM300 sahaja lebih kurang. Okey, kita akan ke level yang paling atas sekali. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di master bedroom. Di tempat yang paling atas sekali, di level yang paling atas terletaknya master bedroom rumah ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok master bedroomnya. Ada built-in aircon. Okey, tuan-tuan boleh tengok ada wainscoting yang dah disiapkan oleh owner. Sangat mewah dan sangat-sangat eksklusif. Tuan-tuan dan puan-puan nak buat apa lagi? Any renovation? Tidak perlu. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan beli rumah ni,
just duduk sahaja tinggal ataupun nak ubah perabot sikit, okey. Rumah ini sangat okey dan pintunya juga bukanlah pintu yang biasa-biasa. Pintunya sangat tebal tuan-tuan dan puan-puan Okey. Dan ini dia di master bedroom, terletaknya wardrobe, okey. Ada wardrobe. Dah siap wardrobe. Tuan-tuan dan puan-puan boleh guna. Dan yang paling special, dia punya bilik air. Tuan-tuan boleh tengok sini. Dia punya bathroom dah ada bathtub, mandi, sangat besar. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya pun berangan-berangan untuk memiliki rumah ini. Tapi malangnya saya tidak mampu. Mungkin ini rumah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan rumah saya. Okey. Tengok pintunya, boleh tutup. Nampak? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sangat keras Jangan anak tuan-tuan dan puan-puan tergantuk dekat pintu ni. Memang saya rasa lebam kepala dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dekat level yang paling atas ini saya akan tunjukkan bilik yang seterusnya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke sana. Let's go. Inilah bilik yang kedua terbesar daripada master bedroom tadi. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai anak sulung, dia nak duduk bilik yang besar, inilah dia biliknya. Boleh memuatkan king bed size, okey? Dan ada juga satu toilet dan ada aircon, ada kipas, lampu semua cukup. Tidak perlu tuan-tuan dan puan-puan tambah apa-apa lagi dekat rumah ini saya rasa. Okey? Jom, let's go kita ke bilik yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bilik yang terakhir rumah ini. Besar lagi, masih cukup untuk anak-anak tuan selesa duduk di sini. Dan ada wardrobe, ada queen bed dan ada satu bilik air yang lengkap mozaik sampai atas. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan datin, bagaimana tour kita hari ini? Berbaloi kan rumah ni. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin beli rumah ni, 3 story Anggun Kirana Setia Alam. Pembelian yang pasti berbaloi bagi rumah subsale ini dengan harga 1.95 juta. Tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk dengan keadaan yang sungguh selamat dan selesa. Jumpa lagi pada video tour akan datang. Saya Nabil Osman, Saudagar Property Channel.